Okey, hari ni kita akan belajar pasal arteri lagi. Salur darah ada 3, iaitu arteri, kapilari dengan vena. Kenapa hanya arteri yang boleh mengekalkan tekanan darah? Contohlah, ini arteri. Okey. Arteri ni dia elastik tau. Jadi, kalau darah tu, tekanan darah tu tinggi sangat, dia boleh kawal sebab dia elastik. Dan dia antara salur darah yang paling kenyal, yang paling elastik. Arteri adalah salur darah yang paling elastik. Dia boleh tahan tekanan darah tinggi. Tapi kalau tekanan darah tu terlampau tinggi dan sekeliling arteri tu penuh dengan plak kolesterol, arteri tu boleh pecah. Tapi korang jangan bayangkan antara 3 salur darah, antara vena, kapilari dengan arteri. Arteri yang paling tebal, korang jangan bayangkan arteri tu tebal sangat. Arteri tu dia punya otot setebal 0.07 cm sahaja.